Aksi JDT menentang Kuching City dalam saingan separuh akhir kedua Piala FA bakal menjadi tumpuan utama malam ini. Pertembungan dua pasukan berprofil tinggi ini kembali menjadi bualan selepas perlawanan timbal balik pertama di Sarawak beberapa minggu lalu berlangsung sengit sebelum menyebelahi JDT. Kini, pertemuan JDT dan Kuching City akan menjadi penentu pasukan yang layak ke final Piala FA, dengan Harimau Selatan memiliki kelebihan agregat selepas kemenangan 2-1 pada aksi pertama. Pengendali JDT, Kisco Munoz, tetap mengambil pendekatan berhati-hati untuk berdepan skuad kendalian Aidil Sharin Saha. Menurutnya, skuad The Cats merupakan antara pencabar utama JDT dalam saingan Piala FA dan Liga Super. Mereka antara pasukan yang paling banyak memberikan kami masalah. Mereka bermain dengan intensiti tinggi, kerap memenangi perebutan bola dan mampu bersaing dalam situasi 1 lawan 1 dengan pemain JDT, katanya. Tambahnya lagi, kami tidak boleh mengambil mudah ancaman Kuching City yang pasti turun bermati-matian. Bagi mereka, 90 minit perlawanan ini ibarat misi hidup atau mati. Kami perlu mengekalkan momentum dan konsisten sepanjang aksi nanti. Dalam satu lagi perlawanan separuh akhir, Selangor akan menentang Sabah di Stadium MBPJ, dengan kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi timbal balik pertama di Likas. Itu sahaja ulasan pra-perlawanan kali ini bagi JDT dan Kuching City dalam saingan Piala FA separuh akhir. Sepak mula perlawanan pada jam 8.15 malam. Terus bersama Bola Kita News untuk perkembangan bola sepak Malaysia setiap hari. Jumpa di video seterusnya. Salam hormat dan Assalamualaikum.